Daripada kayu geng, kayu pulasan. Ranting pulasan ni yang dah jatuh-jatuh tu saya kutip, saya buat gewang lah geng. Yang ni memang nampak lah colour kayu dia yang ni saya colour sikit. Assalamualaikum geng. Kita berjumpa kembali geng. Selamat pagi geng hari ni saya berkesempatan sekejap lah untuk mancing sekejap je geng. Tak lama pun. Lagipun saya tak pergi jauh. Belakang rumah je geng. Kalau naik tebing ni dalam 50-60 meter sampailah saya punya rumah. Jalan kaki je geng. So pagi ni sebenarnya saya nak try gewang yang saya buat. Saya ada buat beberapa gewang. So kita tengoklah gewang tu macam mana, boleh hanyi ke tak boleh hanyi. Kita nak try geng. Okey geng, jom kita tengok gewang tu geng. Okey geng, inilah gewang-gewang yang saya buat geng. Saya buat daripada kayu geng, kayu pulasan. Ranting pulasan ni yang dah jatuh-jatuh tu saya kutip, saya buat gewang lah geng. Yang ni memang nampak lah colour kayu dia yang ni saya colour sikit. So kita nak try lah geng So boleh hanyi ke tak boleh hanyi, kita cuba kat geng. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat lah geng. So target kita saya still lagi nak target ikan baung. Tapi kalau dapat spesies lain tu kira bonus lah geng So boleh hanyi ke tak boleh hanyi, jom kita try geng. Saya nak pakai yang ini dulu geng. Okay geng, jom kita layan geng. Sebenarnya air sungai ni tak apa cantik ni, sebab semalam petang hujan lebat sangat geng. Dah 2 hari dah, dah petang je hujan lebat. Lepas tu saya pun tak boleh nak pergi jauh geng. Saya tak boleh nak tinggalkan wife saya jauh-jauh lah. Saya kena jaga dia kat rumah, sebab yang saya cerita tu lah geng So kita try kat sini dulu geng. InsyaAllah ada rezeki ada lah geng Okey geng, jom kita layan geng. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Okey geng, dia punya action jadi. Terasalah dia punya vibrate dia dekat rod ni geng. So kita try insyaAllah. Air kuat ni geng. Saya tak dapat nak pastikan lah boleh dapat ke tak boleh dapat, saya tak tahu. Memang air kuat deras ni. Tapi itulah insyaAllah, kalau rezeki ada tak ke mana geng Okey geng, saya pakai colour yang kedua lah geng. Yang colour kayu tu tak ada sambutan geng. Air terlampau keruh ni. Air terlampau keruh dan air terlampau laju geng. Kita try yang ni pula. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, dia punya action pun okey. Terasalah getaran dia dekat rod. Dan air deras pun dia tak
Dia tak, kalau dia tak okey, dia ni geng, dia terkeluar cup. Macam tu lah. Strike geng. Sebarau ni geng, makan depan. Alhamdulillah. Geng, sebarau. Dia makan depan. Geng, gewang yang saya baru buat tu dah hanyir geng. Dapat sebarau. Kat sini banyak sebarau geng, sungai ni. Baung pun banyak juga. Cuma nasib-nasib lah dapat baung. Sebab kat sini nak baung nak kena bawah lagi sikit. Sebab ni air tengah deras tu. Maaf lah geng, saya tak boleh nak pergi jauh-jauh lah geng. Nak pergi ke spot lain jauh-jauh tak boleh lah. Untuk test gewang saya ni geng. Sebab saya tak boleh tinggalkan rumah geng. Saya tak boleh tinggalkan rumah jauh-jauh geng. So harap korang terhibur je lah dekat sini geng. Geng, kawan saya datang lagi geng. Хорошо. Иди сюда, пошли. Dia tak datang lagi. Biasa dia lepak kat pasir-pasir ni geng. Kita try umpan lain lah geng. Umpan modified. Kita try cari baung lah geng. Kot ada lagi baung kat situ geng. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat talapia putih geng. Harap-harap ada lah bawa balik baung. Seekor, 2 ekor, InsyaAllah. Saya nak pakai gewang yang kecil saya buat tu, tapi tak sampai lah geng nak baling kat sana. Sebab gewang tu ringan, 1 gram je saya buat. So kita pakai gewang berat sikit lah. Kok ada baung nak menyambor. Strike geng, baung ke. Baung geng, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat juga target. Tapi saya tak pakai gewang gewang yang saya buat tu. Saya pakai gewang modified geng. Alhamdulillah, dapat juga bawa balik baung. Baung kuning.
Okey geng, nampaknya sampai situ sajalah waktu memancing saya geng. Walaupun tak seberapa, saya harap korang terhibur lah geng. Tapi ada juga baung yang sudi ikut balik geng. Alhamdulillah geng. Tak sangka-sangka ada juga baung yang sudi geng. Saya nak pergi spot jauh-jauh pun tak boleh geng. Saya tak boleh jauh pada rumah sebab faktor wife saya lah geng. Takut apa-apa kan. Ni senang saya balik geng. Saya belakang rumah je geng. So kepada yang dah menonton daripada awal sampai akhir tadi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak geng. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe geng. So insyaAllah kita akan jumpa lagi video next lagi geng. InsyaAllah geng, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okey geng, saya gerak dulu geng. Assalamualaikum. Ciao geng.